Assalamualaikum. Okay, so hari ni saya ada nak kongsi rezeki sikit. Saya ada order Grab. So saya nak tengok reaction abang Grab tu macam mana. Saya lapar pun pagi-pagi ni. So jom kita kongsi rezeki hari ni. Korang tengok rumah saya nak lalu pun sempit tau, tak boleh nak lalu. So nak kena lalu ikut tepi ni. Belakang sikit dia rapas sangat. Jom, mana abang tu ah? Mana abang Grab tu Mana? Oh abang, dah sampai abang Dah sampai abang Berapa bang? Dah bayar dah. Dah bayar dah? Jom, saya tengok. Masuk ni bang. Jom bang. Dah bayar total. Ini saya dah bayar dia tadi kan? Dah bayar online. Bayar online Okey bang. Nak minta masa abang kejap boleh tak bang? Boleh. Boleh. Saya nak kongsi rezeki sikit bang. Apa tu, saya nak tanya sebab saya tak pernah buat Grab tau. Saya nak tanya, susah ke tak buat Grab bang? Kalau dah biasa senang je. Kalau dah biasa senang. Abang full time ke ataupun abang sekejap buat sekejap tak buat? Full time. Oh full time. Biasa satu hari dapat berapa bang? Biasa 100 lah. Biasa dapat 100 lah. Ya, tak apa lah. Tak nak ganggu abang punya masa ni. So lepas ni pergi mana bang? Pergi BSP. BSP order lain lah. Biasa daripada pagi abang ambil sampai ke malam ke apa? Biasa saya pagi sampai malam tapi ikut jadual lah. Oh ikut jadual lah. Dia ada 2 jam 2 jam. 2 jam 2 jam Okey lah, tengok orang buat Grab pun susah juga. Saya tak pernah buat Grab, so saya tak tahu sangat. So ada rezeki lebih sikit, kita kongsi abang. Ni rezeki untuk abang sikit. Korang tak boleh tengok. Bang, ni rezeki untuk kongsi rezeki untuk abang. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Bawa motor elok-elok bang Ni nak hujan ni. Itulah. Alright. Okay bang, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Assalamualaikum. Hati-hati. Baik. Okay, jom makan. Kalau korang nak tahu saya beli apa? Saya beli pulut kuning. Pulut kuning rendang sebab kereta saya warna kuning. So beli nasi pulut. Orang Terengganu suka pulut kuning. Kalau katakan tak orang Terengganu tu tak pulut lah namanya. So itu sahaja. InsyaAllah kalau saya ada rezeki lebih lagi, saya akan kongsi lagi. Okay bang, terima kasih bang. Saya kongsi rezeki lagi dengan orang lain. InsyaAllah kalau katakan kalau katakan korang suka, boleh komen, like, repost. So kita jumpa lagi dalam next video yang akan datang. So last ucapan daripada saya, rezeki bukan untuk kita seorang. Kita nak kena kongsi. Dalam rezeki kita ada rezeki untuk orang lain juga. So itu sahaja. Malas nak membebel lama-lama. Assalamualaikum. Let's go.